Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf pergi ke kedai kad untuk mencari ataupun memburu kad Pokemon. Memandangkan Abang Ashraf pernah ke sini tempoh hari, sekarang dia dah berkobar-kobar untuk menangkap Pokemon pula. Masuk-masuk saja ke kedai, macam biasa kami dihidangkan dengan pelbagai jenis TCG dari Yu-Gi-Oh, Pokemon, Dragon Ball, One Piece dan banyak lagi. Dekat sini Abang Ashraf dah nampak kad-kad Pokemon yang dia ingin. Dia dah nampak Stellar Crown, Paradox Rift, Scarlet Violet, Twilight Masquerade, Obsidian Flame, Silver Tempest kalau tak silap. Tapi Abang Ashraf berminat dengan kad Scarlet Violet. Tanpa membuang masa, kami terus membuat pembayaran dan balik supaya kita dapat unpack kad Scarlet Violet ini. Gambar depan Koraidon, di belakang ada tagline Gotta catch 'em all. Tanpa berlengah lagi, kami terus membuka pack tersebut untuk melihat kad apa yang kami dapat. Kad pertama yang kami nampak adalah kad yang mempunyai QR yang perlu di-scan. Ianya boleh digunakan untuk bermain mobile games Pokemon. So kita ketepikan kad QR tersebut, ambil satu kad dari belakang ke depan dan mari kita lihat kad pertama kita untuk siri Scarlet Violet ini adalah Psychic Energy. So seterusnya adalah kad Tarantula, HP 60, attack pula Surprise Attack 30. Seterusnya, kad yang kita dapat adalah Trainer Card Pokemon Catcher. Menarik juga Pokemon Catcher ni. So, kad seterusnya adalah Clauncher, HP 70, attack pula Vice Grip 10. Seterusnya adalah kad Jollyvive. Kad ni adalah evolusi daripada Smoliv dengan HP 90, attack slap sebanyak 20 dan juga apply oil attack sebanyak 40. Seterusnya adalah Scovillain, evolve dari Capsakid, HP 110, attack pula ada 2, hot bite 20 dan juga super spicy breath 90. Kad seterusnya adalah Oinkologne, evolusi daripada Leshong, HP 120, attack adalah ram sebanyak 50 dan juga Lake Storm 130. Alright, kad kita seterusnya adalah Breloom, evolusi dari Shroomish, HP 110, attack pula Macross sebanyak 60. Alright, kad seterusnya adalah kad Reverse Holo Smoliv, HP 60, efek nutrient dan juga satu lagi spray fluid sebanyak 20. Lawa juga kad Reverse Holo ni. Next kad kita adalah kad Trainer Reverse Holo juga, Poker Gear 3.0. Terbaik. Dan last sekali kad rare kita adalah Miraidon, HP 120, attack ada 2 iaitu Sharp Fang 30 dan juga Lightning Laser 90. Wah, cantiklah kad Miraidon ni. Okey, so inilah kad yang telah kita dapat. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.